Kadang-kadang, saya tengok balik hidup orang dan saya sedar satu benda. Kita semua buat silap yang sama, berulang sebab kita tak belajar daripada orang yang dah kena dulu. Hari ini, saya nak cerita apa yang saya nampak selama 35 tahun kerja dalam GLC. Risiko, kewangan, insurans dan perangai manusia. Perangai yang nampak kecil tapi merosakkan hidup perlahan-lahan. Saya cakap terus terang, ramai orang sebenarnya tak rosak sebab tiada rezeki. Mereka rosak sebab keputusan yang nampak baik pada masa itu tapi memakan mereka 10 tahun kemudian. Silap pertama, belanja ikut mood, bukan ikut matlamat. Saya tengok puluh-puluh staf. Gaji naik, belanja naik, stres naik. Kita fikir duit selesaikan masalah. Padahal, duit hanya memperbesarkan perangai kita. Kalau masa bujang kita boros RM50, lepas kahwin kita boros RM500. Lepas ada anak, kita boros RM2,000. Bukan sebab jahat, tapi sebab tak sedar diri. Kita tak ada matlamat, jadi kita ikut perasaan. Dan perasaan manusia memang tak pernah cukup. Silap kedua, tak simpan bila tenang, menangis bila susah. Ini silap yang saya nampak setiap tahun. Setiap kali ekonomi goyang, orang panik. Tapi masa ekonomi baik, mereka buat tak tahu. Saya pernah tengok staf yang dapat bonus besar, anggap itu duit free. Esoknya terus beli kereta baru. Bila company buat VSS, dia jatuh terduduk. Bukan sebab rezeki hilang, tapi sebab tabiat bertahun tak berubah. Dengar sini, rezeki bukan hanya apa yang masuk. Rezeki juga apa yang kita tak bazirkan. Silap ketiga, terlalu yakin dengan masa depan. Ramai orang muda fikir masa depan mereka stabil. Ada kerja, ada gaji, ada majikan. Tapi saya dah tengok banyak kali, syarikat besar pun boleh hilang arah. Projek mega boleh dibatalkan. Bos boleh bertukar dan tiba-tiba hidup pun berubah. Masalahnya, ramai tak sediakan buffer. Mereka hidup atas anggaran terbaik, bukan atas risiko terburuk. Saya belajar daripada kerja risk management. Kalau engkau tak sangka ia boleh berlaku, itulah benda yang akan berlaku. Dengar sini, sebab saya cakap dengan kasih. Kalau engkau tengah tonton video ni sambil rasa, aku pun buat silap ni, berhenti sekejap. Buka nota, tulis apa yang kau nak hentikan tahun ni. Kalau tak tulis, kau akan lupa. Dan kalau kau lupa, hidup kau akan ulang skrip sama. Serius, tindakan paling murah ialah belajar sebelum kena.